saya sekarang dengan Wan dekat KCM nak review balik pasal claim insurans motor saya. Sebab banyak dia pakai barang-barang lama, barang-barang yang dah rosak, barang-barang yang dah patah, jasnya dah patah, and then dia pasang balik, dekat balik macam tu lah. So kita datang nak tengok lah, sebab saya pun dah buat kata terburu-buru kan, datang-datang hari tu terus sign, terus release ambil motor terus. So sekarang nak tengok lah kalau akan budi bahasa dia, kalau boleh lepas ke dia nak repair balik ke macam mana ke, tengok lah. Itu je. Ni motor saya yang claim insurans tu. Ni saya nak beritahu lah part-part yang saya tak berapa nak puas hati. Macam kat sini kalau boleh nampak, dia punya dekat sini dia dah patah, dia dah ada jarak. Sepatutnya dia ambil baru lah, sebab sini pun dia dah calar. Bawah ni sini dia dah calar teruk, badan dia pakai balik yang sama. Lepas tu ni saya baru perasan tadi, cat finishing dia menggelembung. Dia menggelembung, so macam ini kalau lama habis lah. Dan slider dah tak tahu ke mana, dah tak ada langsung. And yang ni saya bayar 400 untuk slip on connector ni. Dia kata pakai baru, but then dia pakai balik yang Abang Zul punya. Sebab saya cam lah, daripada ada Abang Zul punya, dia style dia ada potong kaki dia sikit untuk apa, pegang dekat fighting. So memang tak ada orang lain buat macam dia. And besides bawah ni pun dia dah patah, dia dah cabut yang ni, and dia still pakai juga. Yang lain-lain tu mostly banyak pada ni lah, semua pakai barang lama. Macam sina belakang ni pun dah calar-calar, dia pakai juga, tak kisahlah yang ni. And then fork pun handle gegar bila high speed gegar. So saya nak tengok balik lah claim dia macam mana. Assalamualaikum. Saya Hakimi. Sekarang saya dengan Abang Wan, dengan kubu Ayapong dan Jeff daripada KCM. Saya nak saya nak tengok claim list apa benda claim dalam insurance claim versus dengan actual repair. Apa yang berbeza, apa yang dia claim tapi dia tak repair everything. Dan try tengok kalau boleh, kita boleh argue lagi, kita boleh orang kata minta dia repair sikit-sikit ke apa, bagi elok dapatlah. Kalau tak, Allahualam lah. Ni orang kata moral of the story, kalau claim insurance pergi hantar repair kedai or anything lah, kena make sure. Sebab ramai orang macam tak pernah, macam saya memang before this tak pernah handle langsung. Before this saya pernah accident pun abang saya yang handle semua. So this incident first time lah yang saya handle. Saya handle masa ambil plan rushing, so saya tak tengok apa-apa langsung. So lepas ni orang kata siapa-siapa kat luar sana, kawan-kawan saya ke siapa-siapa yang claim insurance, yang tengok video ni, dia masa ambil motor tu sebelum sign apa-apa, make sure first check motor everything in perfect condition. Sebab kita claim insurance, memang dia kena buat perfect lah, kira at least sama macam before, sebelum accident tu keadaan dia lah. So jangan terlepas pandang lah, kira orang kata bawa rakan-rakan ke siapa-siapa yang tahu pasal motor. Sebab time tu kita akan jadi macam kurang pertimbangan lah. Kalau macam saya jadi kurang pertimbangan, jadi excited nak ambil motor. So dia tak fikir panjang. So kena ambil kawan yang tahu pasal motor ni, yang kedai kita, yang pernah tengok keadaan motor sebelum ni, datang tengok, and then before sign anything, kena make sure lah semua benda perfect. And then after that, kira sebelum nak sign tu minta receipt, apa-apa yang berkaitan lah, dokumen yang berkaitan dengan claim insurance tu, and then barulah sign apa-apa dokumen yang dia suruh sign. Kalau tidak akan jadi penyesalan lah. Kira ni baru
baru kau kenal erti penyesalan. Sekarang ni pun dah jadi macam diulang alik hari-hari, diulang alik kedai rumah nak settlekan benda yang patutnya dah settle lama lah. Tapi disebabkan kita rushing, kita jadi menyusahkan diri sendiri lah. Dan kedai pun dia selalu tak layan sangat lah. Bila kita dah sign everything, sebab dia dah lepas kan. So kita dah sign everything, and then kita nak pergi argue balik, peluang dia nipis lah. Tapi try lah, Allah alam tengok macam mana lah. Okay, Assalamualaikum. Saya lagi sekarang saya depan KCM. Okay, kesimpulan untuk hari ni, tak dapat buat apa pun sebenarnya. Just orang kata yang mana senior saya yang longgar-longgar tu dia ketatkan balik, dia akan balik ke apa tak tahu, Allah alam. Dia ketatkan balik, dah dapat balik tengok macam cun. And yang saya punya isu piping, everything tu, yang tu kena tunggu Sabtu lah pula. Sebab orang yang in charge kes saya, Jeff tu tidak datang. So kesimpulan dia, cuti saya terbazir lah macam ni hari ni kan. Macam hari-hari cuti terbazir. So hari Sabtu lah repeat balik, datang balik. Tengok macam mana lah pula kesimpulan dia pada hari tu kan. So sekian, Assalamualaikum.